Satu, developer kena betulkan ke? Biarkan. Assalamualaikum Tuan. Salam. Saya nak tanyalah, selalunya kan kalau dekat bumbung kan ada chip roof tiles ataupun broken roof tiles tu kan, yang itu bahaya ke tak sebenarnya? Okey, soalan ni aku suka sebab dia berkait dengan weather condition. Jadi bila dekat roof ni, kita ada isu dengan hujan, dengan angin, dengan ribut. Jadi bila kita jumpa defect, yang contohnya macam chip kat roof tile ataupun broken, dan yang paling teruk ialah hilang ataupun tak ada roof tile install. Jadi pihak developer kena wajib, kerana bila isu chip ataupun broken tiles ni, dia akan menyebabkan kekuatan roof tile ni dia akan melemah. Jadi bila melemah, lambat laun roof tile ni akan pecah dengan sendiri. Sebab actually sebenarnya dekat roof tile tu atas dia ada coating. Jadi bila coating ni terdedah dengan hujan, panas, dicampur dengan chip, expose, crack kan, so dia akan mudah merapuh, brittle. Okay. Jadi bila brittle ni, semudahlah korang punya roof tile tu pecah. Jadi nak tak nak, pihak developer kena ganti. Saya pesan dekat homeowner kat luar sana, contact team kita, pihak kita akan pastikan segala kecacatan dibaik pulih. So jangan lupa contact team LSB, let LSB secure your investment.